semalam punya hal. Semalam punya hal kita cabut absorber sangkut kat sini. Sebenarnya salah konsep lah. Tak perlu cabut exhaust. Cabut duduk absorber bawah ni, turunkan tayar dia, dan boleh buka atas. Tu salah konsep sikit lah. Tapi tak apa, sebab exhaust kena cabut juga. Sebab kita nak adjust ni. Ruang tak cukup. Kalau pakai exhaust tu ruang tak cukup lah. Maybe boleh lah, tapi struggle sikit lah. So hari ni kita nak adjust ni sikit, supaya dia punya exhaust ni absorber ni main lah. Ok, jom. So kita marking dulu lah. Marking dulu. Tengok berapa banyak kita boleh pusing lah. So marking yang dalam ni kot. Marking versi sini lah. So jom kita pusing sekejap. Kita nak naikkan ke atas. Ok, kita nak letakkan spring sikit. Satu je. Satu ikut aku. Kita ambil dia paling, kita ambil dia paling apa, paling ringan. Ok, macam ni. So yang bawah ni untuk lock dia kan, tak nak bagi dia apa. So kita ambil, kita nak mark kat dia. So sini tutup ke belakang. So yang ni pasang ke sini. Yang bawah ni kita letak kat dia. Alright, sampai dah. So dia kat sini Di sana pun sama juga, marking. Lepas tu kita adjust. Basah. Turunkan habis. Ni naik dia, sorry. Ini kosong. Kosong. Makin ni dah. Mesti satu round je. Satu round je lah. Pakai soft mount. Satu kita ada di sini ya. Okey, dan pusing yang bawah lah. Alright. Okey, jom. Tahan yang atas. Okey, sambung. Semalam malam cabut exhaust ni. So hari ni kita cat sekali lah. Baru cat sikit lah. Cat pakai high temperature cat. Brand apa lah? Brand apa nama tu? Allahu Akbar.
samurai. So now kita masuk exhaust lah. Masuk exhaust senang je tuan lah. So macam tu je. Alright, skru atas panjang sikit, skru bawah pendek. So yang panjang kita masuk dulu. Ya, mana tadi? Alright, jom dia kemaskan. Cantik sikit nampak exhaust. So kita kemaskan skru nombor buat apa ni. Kita nak bagi exhaust ni apa, bocor. Okay, dah siap simpan barang. So yang ni pasang sekarang, nak pasang kemudian. Sebab lagi enforce ni nak beli dia punya apa, dia punya washer semua ni lah, RM56. Dah tanya dah semalam, dia dah quote lah quotation. So hari ni pergi ambil je. Ok tuan-tuan, hari ni berkongsi sikit perjalanan kita ke enforce lah. Enforce gabut ada barang nak beli sikit. Beli ada lah stok untuk kamera ni banyak patah dengan kaki dia. So beli satu tu. So far kat handphone banyak je dia punya apa, parts kecil-kecil tu boleh beli asing-asing ni. Saya nak test saya punya apa, lampu yang boleh pasang ni. Lampu boleh pasang, jadi nak tengok dia punya selling mana. So far saya tak sampai dah. Kita macam banyak lah. Macam
pasal tu ni. Ini saya nak beli ni bagai spare part yang minor-minor je. Cuma kalau kita tak pasang je, mungkin boleh menyebab kerosakan lain sikit lah. Satu duit kita ada punya cover exhaust baru kan. Apa lagi boleh setting tu betul. Banyak motor semua yang ni. Cepat ni banyak orang. Jom. Sampai. Okey. Sambung jenis kita. Okey, hari ni selonggok dapat kan. Selonggok barang import eh. Barang untuk exhaust je, barang untuk kat mirror tak ada. Tak apa. So total kita beli 56. Okey, jom kita balik. Kita pergi breakfast dulu. Inilah dia Enforce gambut.